Guys, ada update besar daripada MITI pasal harga kereta elektrik import which is CBU completely build up yang buat ramai orang Malaysia marah. Bermula Julai tahun ni, kebanyakan EV CBU akan dipaksa untuk naik harga jadi sekurang-kurangnya RM300,000. Malah ada banyak model popular yang bakal diharamkan terus daripada masuk ke negara kita. Kenapa? Kenapa benda berlaku? Jawapan dia klise lah. Of course lah. Nak protect Proton and then ada yang tambah. Dan Pro 2, dia kata. Tapi sebenarnya, siapakah yang akan dapat keuntungan atau mendapat protection dari polisi terbaru MITI ini? Kalau kau tak tahu, sebelum ni, kerajaan memang bagi tax-free policy untuk kereta EV CBU ni bermula dari tahun 2022 lagi sampailah baru-baru ni pada 31 Disember 2025. Yang menyebabkan ramai orang dah kedek-kedek macam nak kejarkan the tax free. Tapi nak cakap pasal benda ni, syarat untuk kereta-kereta CBU ni masuk tanpa cukai adalah harga yang dijual tidak boleh bawah daripada RM100,000. Tapi masuk tahun 2026, 1 Januari memang kita tahu kereta EV akan dikenakan cukai. Kita assume cukai dia lebih kurang sama macam cukai kereta CBU yang bukan EV lah. So kita pun assume lah harga dia pun naik sikit sahaja. Okay? Ni bukan nak cakap pasal cukai saja, nak cakap pasal the minimum selling price. Dah termasuk cukai lah tu. Tapi cukai dia terpaksa naik lah. Sebab pada hari terakhir tahun lepas, dia beritahu kita pun last minute kan, 31 Disember 2025, MITI keluarkan dokumen yang tukar the landscape of the market for penjualan EV di Malaysia. Tiba-tiba harga minimum untuk CBU EV yang model baru yang nak masuk Malaysia dinaikkan menjadi RM250,000. Tapi kena ingat ya, ini adalah untuk model baharu yang masuk ke Malaysia. Kalau model tu, contohnya Atto 3, memang dah masuk Malaysia pun, dia boleh terus masuk Malaysia tanpa perlu ikut rule RM250,000 ni. Ini adalah untuk model-model baru. So, dia tak nak introduction of model yang baru yang harga bawah daripada RM250,000. At least tak boleh dijual pada harga tersebut. And then lepas tu, pada April 2026, baru-baru ni, MITI tukar lagi. Dia kata harga minimum ditukar kepada nilai CIF RM200,000. Boleh macam murah daripada RM250,000 kan? Wah, MITI baiklah dia dah bagi kelepasan. Tapi sebenarnya tak. Sampailah kereta itu tiba di pelabuhan di Malaysia dan belum lagi masuk teks sebanyak 25%. Dan belum lagi masuk margin pengedar dan juga margin dealer. So kalau kita kira secara kasar, paling-paling murah pula harga jualan akan jadi RM300,000. Kereta EV apa RM300,000? Even Tesla Model 3 Performance tak sampai RM242,000. Tak sampai RM300,000 lah.